Dalam abad ke-19, bumi telah musnah akibat kerakusan manusia. Sebuah generasi baru hidup di planet buatan Neo Boom, terapung di galaksi jauh. Di lapisan termiskin planet itu, lahir seorang pemuda bernama Tanggam Neo, anak kepada seorang ibu tua, Mak Drisa, yang menyarai hidup dengan menjual longkang kita semula. Mak, Tanggam ni kuat tau nak cari bahan grade A hari ni. Mana tahu dapat cukup untuk naik ke tingkat tengah. Kita boleh keluar dari tempat busuk ni. Tingkat tengah tu bukan untuk orang macam kita, nak. Diorang lahir pun dengan udara yang bersih. Kita ni sedut debu pun dah kira rezeki. Kalau Tanggam boleh ubah semua tu, Mak sanggup tunggu. Mak dah lama tunggu, nak. Cuma takut yang naik nanti bukan lagi anak mak yang mak kenal. Aku tak mahu hidup selamanya di bawah bayang besi dan debu. Suatu hari nanti, akulah yang terbang di langit tu. Bukan sebagai pemita, tetapi sebagai penguasa. Dengan kebijaksanaan yang diasah dari hidup penuh cabaran dan keberanian yang tak kenal takut, akhirnya Tanggam terpilih untuk menyertai ekspedisi antara planet. Dan tidak menoreh ke belakang lagi, tawaran itu datang dari langit. Tapi setiap pilihan ada bayangannya. Tanggam sedang berdiri di persimpangan antara impian dan keluarga. Tanggam kini kapten kapal perdagangan galaksi. Kaya, dihormati, digeruni. Namun, dalam setiap bintang dia didaki, ada satu bintang yang dia belum didawati semula, yang bernama Mak Drisa. Kapten, siap untuk mendarat. Bagus, biar mereka tahu kita bukan lagi serpihan besi di bawah kubah. Kita pemilik langit. Tanggang, ini mak, nak. Ini mak. Usir wanita tua itu. Aku tidak kenal dia. Itu bukan mak aku. Hati ibu hancur dalam tangisan. Dia menadar tangan ke langit angkasa gelap yang tiada bintang. Ya Allah, kalau benar dia anakku, kalau masih ada cebisan kasih dalam hatinya, biarlah dia sedar walau terlambat. Dan di tengah ribut tanpa belas, suara doa seorang ibu telah sampai. Menembusi bintang, menembusi batu, menemui hati yang hampir hilang. Cepat semua. Kita kena pergi daripada sini. Apa yang sedang berlaku? Ini mustahil. Mak, maafkan Tanggam, Mak. Ini anak Mak, Tanggam. Tanggam, anak yang pernah menentang langit dan lupa tanah tempat dia berpijak. Kini kekal di sana, bukan sebagai legenda gemilang, tetapi sebagai amaran abadi. Dia tak mati. Dia diawet oleh kesombongan dan dibepukan oleh doa yang tak pernah diminta tapi tetap sampai. Okey murid-murid, inilah kisah si Tanggam Neo. Dia pernah memiliki seluruh galaksi, tetapi kehilangan satu dunia yang dipanggil Mak. Hikayat lama ini kembali hidup, bukan di dalam buku tetapi di antara bintang.